Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? Jangan lupa like, comment, subscribe. Pam 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 pam. Oke, doa yang terlindung. Sudah memasuki minggu yang terakhir. Malam tadi adalah episode 26. Oh, akhirnya ya, Ligeski. Oke, dah ujung-ujung episodenya. Semua dah terbongkar lah. Si Ustaz Irfan pun dah ditangkap dan polis, tapi rasanya dia akan bebas semula. Dan Ustaz Irfan pun sudah ditahan. Okey, dan si Baitul Khadijah dan sekarang ni adalah misi memperebutkan Baitul Khadijah. Di mana Rabiatul sebenarnya rupanya bukan dia serahkan saham-saham dia kepada Ustaz Irfan tu. Tapi Ustaz Irfan sendiri yang menukar-nukar nama-nama menjadi namanya sendiri. Wow, tak sangka perangai macam tu Setakat jahat dengan ni dengan harta-harta isteri pun dia nama. So, dengar. Siapa rapat? Siapa? Batu Khadijah ini. Lebih hatu. Cikgu bebek ni. Batu Khadijah ni naik disebabkan usaha aku. Usaha kau? Lebih menipu lah. Kau dah manipulasi segala-galanya. Batu Khadijah ni popular disebabkan aku. Disebabkan nama aku. Orang percayakan aku. Sebab tu mereka berpusu-pusu nak hantar anak mereka masuk ke sini. Disebabkan aku. Bukan sebab perang. Batu Khadijah ni dah lama dikenali. Sebelum kamu pegang. Sebelum nama kamu dijual. Hakikatnya, orang pun juga tak ada hak dekat sini. Tempat ini dibina atas kepercayaan. Bukan atas kepandaian kamu bercakap depan kamera. Abi dah tuduh Irfan macam-macam ni. Apa kata Abi salahkan Rabiatul ni? Ada kesalahan aku pula. Kamu dah rampas hati dia. Sekarang kamu hina dia pula. Itulah kepahitan hidup Abi. Abi kena terima. Inilah anak Abi. Ya? Dia cuma tahu nak hidup senang. Irfan buat semua benda ni disebabkan nak memenuhi nafsu hidup mewah dia ni. Kenapa? Ingat aku dah tua. Aku tak ada kudrat untuk melawan kamu. Selama ini lawan. Abi jangan. Bukan dia yang, bukan Rabiatul yang ambil. Dia curi, dia tukar nama-nama sendiri. Dan, kesian tahu. Si Abi. Si Ustaz Irfan masuk pergi ke rumah Rabiatul dan Rabiatul! Jangan ganggu Rabiatul lagi. Kunci apa boleh tahu tu. Kau jangan masuk campur urusan anak Rabiatul boleh? Jangan biarkan habis saya. Saya tak ada apa kena bincang dengan kalau nak bincang, depan bukan saya. Mana nak? Saya tak ada apa kena bincang dengan awak dah. Kaki pun tak pelik. Dah, cuba Abi. Rasanya orang tua tu tak guna betul. Dan yang paling best, bila saya boleh nampak sendiri, si Ustaz selalu dia yang melempangkan. So sekarang, tengok video ni. Aku ingatkan kau. Jangan terlalu cepat nak kerja kaya. Terlalu cepat nak kerja terkenal. Salah gunakan kuasa. Bila kau nak semuanya cepat, kau akan tersuput dengan cepat. Sekarang kau nak tahu aku pula. Jangan kamu. Padalah muka dia. Dan lempang satu kali. Sebenarnya lempang berkali-kali ya. Dan lempang balik si Rabiatul Abi dia ni. Okey, lepas tu si Rabiatul pergi ke rumah Ustaz Irfan. Ambil barang. Tolong jangan desak saya. Saya berbaik dengan abang pun sebab saya fikir abang ni ayah kepada anak kita. Jadi saya nak kita besarkan anak sama-sama. Sebab tu saya tak nak gaduh. Kunci. Boleh dengar ya Allah. Abi, kita jumpa Abi. Kita jumpa. Ya Allah. Kau balik sini bukan
Bukan topeng dengan aku. Kau dah cakap. Saya balik ke sini sebab saya berhak. Sudahlah dengan hak kau tu. Biar aku saja yang uruskan harta-harta kau. Kamu cakap aku kan uruskan Suami harta. nak lepaskan harta isteri. Hello, Abi? Dia nak ambil file-file tu. Dan datanglah si Ustaz Irfan dia tipu tau. Dia kata dia nak pergi ni. Padahal dia memang dah tahu kalau si Rabiatul tu sebenarnya dia datang ke rumah tu pun mesti ada sebab. Mesti ada benda yang dia nak ambil lagi. So dia cakap pula dia ada ceramah lah apa benda lah. Padahal dia nak akan tuikan si Rabiatul. Nasib baiklah Rabiatul boleh melawan. Kalau tak tahulah. Apa jadi lagi dengan si Rabiatul dengan si dikerjakannya si Ustaz ni. Ustaz dah tahan sebab dah kes dia. Dia dibebaskan semula. Alasan dia apa? Alasan dia adalah sebenarnya memang walaupun ujian DNA test tu memang si Haikal tu anak dia. Tapi dia buat cerita yang konon yang diorang buat suka sama suka. Betul tak? Drama ni betul-betul sama dengan apa yang kes-kes yang sebelum ni terjadi. Kata kepala aku. Sama dengan kes yang terjadi sebelum ni. Yang realiti lah. Okay, tak sebut lah. Dan disebabkan dia kata dia adalah anak tu memang anak dia. Cuma orang kata dia cakap dia orang buat suka sama suka. Kalau tak, kenapa setelah 5 tahun baru dia muncul untuk membuat tuntutan dan melaporkan hal ini. Sepatutnya dia cakap kalau ini ada kes robol, masa tu dia terus buat laporan. Kita boleh tunggu lama-lama. So, disebabkan dia cakap macam ni, Ustaz Irfan dibebaskan dengan jaminan polis. Sakit hati kata. Dia dibebaskan kerana alasannya adalah diorang buat suka sama suka. Irfan pergi ke rumah Rabiatul, dia marah-marah ialah sebab semua dah nama, semua banyak dah bertukar-tukar dia nak dia tak nak lepaskan Baitul Khadijah. Sebab kononnya dia adalah punca Baitul Khadijah berkembang. Walaupun Abi kata sebelum nama kau naik pun Baitul Khadijah dah dikenal, tapi peduli juga. So dia pergi rumah Rabiatul mengamu-ngamu, dia blast away. Si Abi kan nak pertahankan anak dia. Dia yang kena tumbuk, lepas tu si Rabiatul betul-betul nekat dah. Dan dia bersumpah yang dia takkan berdiam diri, dia takkan macam nak biarkan perkara tu je. Dan dia dah minta dengan Puan Aisyah untuk buat injaksi lagi untuk dia. Sebelum ni kan dengan Anissa, dia tak boleh jumpa, dia tak boleh apa. Kalau dia melanggar je kena tahan. So Rabiatul pun buat. Supaya apa? Supaya Ustaz Irfan tu tak mengacau lagi. Tapi habis. Sebabkan saya Baitul Khadijah ni naik. Tapi habis dengan ayat tu. Itu sajalah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.